Fokus, satu perkara penting yang perlu ada kepada usahawan maupun pengurus perniagaan. Ini adalah kerana kita hidup dalam era yang mana ada banyak perkara yang boleh mengganggu fokus kita terhadap apa yang kita usahakan. Kadang-kadang ada cerita artis bercerai lah, ada cerita orang politik tembak kaki mereka sendirilah, perang sana, perang sini dan macam-macam perkara lagi. Dan ini boleh memberi tekanan kepada jiwa kita sekiranya kita mempunyai jantung hati yang prihatin terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat. Jadi fokus ini penting kerana sekiranya kita tidak fokus, kita akan terbawa-bawa ke sana ke sini disebabkan oleh perkara-perkara yang saya sebutkan tadi. Ini mengingatkan saya ketika saya berada dalam kemah di Mina. Dan kita semua tahulah di Mina ni kemahnya sentiasa sibuk, orang keluar masuk tak kira siang malam kerana ada yang nak ke tandas dan sebagainya. Tapi ustaz pembimbing kami tidur betul-betul di depan pintu kemah dan dia tidur dengan nyenyak. Jadi saya pun tanya dia lah, macam mana ustaz boleh tidur sedangkan ustaz tidur di tempat yang orang lalu lalang sentiasa sibuk. Dia kata bahawa dalam dunia ni kita terlalu banyak masuk campur dalam perkara yang tak berkenaan dengan kita. Jadi sebab itulah kita tidak boleh fokus. Sedangkan dia hanya fokus pada apa yang dia nak buat sajalah dan itu ternyata menjadi kerana dia dapat tidur dengan lena. Jadi dalam kita membesarkan perniagaan, menguruskan perniagaan, kita kena fokus juga supaya kita benar-benar menumpukan perhatian pada apa yang kita nak capai, kita usahakan, kita lakukan perkara-perkara yang kreatif dan ini membantu untuk kita maju ke hadapan. Tapi sebaliknya, sekiranya kita disibukkan dengan macam-macam perkara dan kita nak layankan perkara itu, maka fokus kita ke atas perniagaan kita akan berkurang dan ini menyebabkan kita tidak menjadi usahawan yang cemerlang. Jadi ingat, kita kena fokus, jangan campur perkara-perkara yang bukan urusan kita dan kita usahakan apa yang nak kita capai itu dengan pelbagai cara yang kreatif agar akhirnya kita mendapat hasil yang hendak kita capai.